Adakah karbohidrat menggemukkan tubuh badan? Karbohidrat sebenarnya tidak menggemukkan badan, tetapi makan secara berlebihan menggemukkan tubuh badan anda. Karbohidrat adalah sumber utama badan dan otak kita menggunakan tenaga. Perkara utama adalah untuk memilih karbohidrat yang betul dan juga untuk makan dalam kuantiti yang betul. Sumber karbohidrat yang kaya dengan serat menyebabkan anda kenyang lebih lama dan membantu dalam sistem penghadaman anda. Pengambilan karbohidrat yang seimbang akan menyokong berat badan anda dan juga memberikan anda tenaga yang berpanjangan. Contoh karbohidrat yang baik adalah whole grains, susu, kekacang, sayur-sayuran dan buah-buahan. Contoh karbohidrat yang tidak sihat adalah seperti minuman bergula, snacking yang tak sihat, makanan berproses, mi segera dan juga pastries. Saya Coach Zaid, Coach pengurusan berat badan sejak tahun 2009. Sekiranya anda ingin saya bantu untuk turunkan berat badan secara sihat, klik link di bio.